Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada murid-murid. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk bab 1 di dalam RBT tingkatan 3 iaitu aplikasi teknologi. Di bawah aplikasi teknologi bab 1, kita akan mempelajari tentang reka bentuk mekatronik. Okey, baik. Mari kita lihat apa yang dimasukkan dengan reka bentuk mekatronik. Okey, sebelum tu, apa yang murid akan dapat pelajari pada hari ini adalah menyatakan maksud reka bentuk mekatronik dan juga kita boleh kenal pasti apakah elemen mekatronik yang terlibat di dalam mekatronik ini. Okey. Baik, istilah mekatronik. Mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan iaitu meka. Dari perkataan meka daripada perkataan mechanical dan tronik daripada perkataan elektronik. Okay, apabila kita gabungkan meka dengan mekanikal dan elektronik, maka terhasillah mekatronik. So kita tahu mekanikal ni adalah dia tak menggunakan apa-apa, dia menggunakan tali sawat dan sebagainya, gabung dengan elektronik. So, jadilah sesuatu yang automatik. Okay, di dalam 1.1.1 menyatakan masuk reka bentuk mekatronik. Reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu iaitu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Maksudnya dia kena ada 4 elemen ataupun disiplin ilmu iaitu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kalau ada 4 disiplin ilmu ini, maka itu adalah dikira mekatronik. Okey, mari kita lihat apakah contoh mekatronik. Kat sini kita ada palang automatik, kereta kawalan jauh dan pintu automatik. Nampak? Kat sini dia menyatakan automatik. Kita tak perlu pun nak buka palang tu dengan sendiri. Dia akan membukanya dengan sendiri tanpa ada bantuan manusia. Maksudnya di dalam ni mestilah ada mechanical, kena ada elektronik, kena ada elektrik dan kawalan dan pengaturcaraan. Dia akan bertindak sendiri. Macam palang automatik. Kita sentuh kad, dia automatik terbuka. Ataupun dia nampak kereta, dia akan automatik terbuka. Maksudnya ada elemen mechanical dalam ni, ada elemen elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Sama juga dengan kereta kawalan jauh. Dia ada kawalan dan pengaturcaraan, ada elektrik menggunakan sumber kuasa, ada elektronik, ada mekanikal yang menggerakkan tayar. Sama juga pintu automatik. Pintu automatik ni dia akan berbuka sendiri tanpa pun kita nak menolak ataupun nak menarik. Maksudnya ada elemen elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan. So ini adalah salah satu contoh reka bentuk mekatronik. Banyak lagi contoh reka bentuk mekatronik yang kita boleh adakan iaitu seperti lengan robotik, lengan robotik, mesin basuh, itu merupakan salah satu contoh mekatronik. Okay, kita tengok bagaimana perkembangan revolusi industri yang menyebabkan teknologi ini berkembang. Bermula dengan revolusi industri 1.0. Apakah itu revolusi 1.0? Iaitu penggunaan reka bentuk mekanikal menggantikan tenaga manusia. Okay, dulu kita menggunakan manusia yang buat semua kerja. Lepas tu kita ada kemudahan, kita adakan sistem mekanikal. Iaitu dia menggantikan tenaga manusia. Nampak dalam gambar ni, dia menggunakan mekanikal untuk menjalankan kerja-kerja industri. Kemudian revolusi industri 2.0. Dia berevolusi, dia bertukar penemuan tenaga elektrik menghasilkan produk dalam kuantiti yang lebih besar dan cepat. Maksudnya perubahannya sangat besar iaitu kita dah jumpa penemuan, dah jumpa tenaga elektrik yang menyebabkan kita boleh menghasilkan sesuatu barangan, sesuatu produk dalam
kuantiti yang sangat besar dan lebih cepat berbanding revolusi 1.0 yang menggunakan mekanikal, tapi dia tak boleh keluarkan hasil yang banyak. Kemudian, beralih pada revolusi industri 3.0, tambah lagi. Tadi kita jumpa revolusi 2.0, dia dah jumpa elektrik. Dia boleh hasilkan satu kuantiti yang banyak dan lebih cepat. Kat 3.0, penggunaan reka bentuk elektronik yang menghasilkan reka bentuk mekatronik. Maksudnya tadi kita jumpa elektrik, yang ni kita dah dapat dah gunakan reka bentuk elektronik dah dicampur masa dalam. Okay, sebenarnya kita tengok gambar dia dapatkan dengan robotik dan dia dah mencipta sebuah mekatronik, sebuah alatan mekatronik untuk membantu di dalam reka bentuk. Kemudian yang sekarang ataupun yang terkini iaitu revolusi industri 4.0. Apakah itu industri 4.0? Gabungan mekatronik bersama internet benda. Ataupun dipanggil IoT ataupun Internet of Things yang digabungkan data raya dan perkomputeran awam bagi membentuk sistem pengeluaran pintar. Okey, yang sekarang ni lah yang kita guna, yang ada internet, yang kita gabungkan dengan internet. Okey, yang selama ni data-data yang kita dapat, yang awak guna, itulah data raya. Maksudnya selama yang kita sekarang kita pakai AI. Okey, sekarang semua benda kita gunakan ChatGPT. Kita dah tak perlu menggunakan tenaga yang banyak, kita hanya nyatakan hari ni kita nak buat apa. Kita cuma bagi pengaturcaraan, kita bagi tahu semuanya data yang akan buat, komputer yang akan buat, komputer yang tolong memudahkan kerja seharian kamu semua. So sekarang kita di Malaysia, kita sekarang berada di revolusi 4.0. Kita banyak menggunakan internet, banyak menggunakan data raya dan perkuturan awam. Dan data-data yang kita save semua, kita mana ada pakai memory card lagi dah. Okay? Ini adalah revolusi industri 4.0. Apakah kepentingan revolusi industri 4.0? Iaitu kita cuba nak meningkatkan productivity. Dia boleh meningkatkan productivity kita. Okay? Dulu kita dah kita boleh lagi banyak kerja kita boleh buat lah. Kemudian kita menaik tarafkan modal insan dan memberi peluang pekerjaan. Okay? Kita akan lagi mudahlah kerja nak dilakukan dan meningkatkan pendapatan pekerja dan membantu mempertingkatkan hasil negara sebab kita dah hasilkan banyak, secara tidak langsung kita dapat mengeluarkan barangan secara besar, banyak dan membantu negara untuk ke arah yang lebih maju. Ini adalah core ataupun teras yang ada di dalam revolusi industri 4.0. Kita ada robot beranatomi, perpaduan sistem, internet benda, simulasi, perbuatan bahan tambah, pengomputaran awam, detektif terimbuk ataupun AR, data raya dan keselamatan cyber. Maksudnya semuanya kita menceritakan tentang kita menggunakan Internet of Things ataupun internet secara maafkan cikgu. Internet of Things iaitu gabungan Internet of Things, internet yang kita menggunakan internet. Dan konsep cyber fizikal ialah mengawal dan mengurus operasi industri dengan menggunakan pakai sistem mekatronik, internet benda, data raya pengetahuan awam dan kecergasan buatan. Iaitu kita pakai ni lah yang kita buat AI yang sekarang ni. Sekarang manusia dah tak boleh susah-susah, semuanya komputer yang akan lakukan. Alright. Jadi kita memudahkan dan kita boleh menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif. Alright. Okey, jadi cikgu tinggalkan, cikgu nak kamu senaraikan contoh-contoh barangan mekatronik yang boleh kamu dapati di rumah kamu. Sekurang-kurangnya 3 barangan mekatronik. Dan apakah yang awak faham tentang Internet of Things dan berikan contoh apakah itu Internet of Things. Pada kelas akan datang, kita akan bincangkan tentang elemen mekatronik iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan, sistem elektronik, sistem mekanikal dan juga sistem elektrik. Baik,
Itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Terima kasih.